Pengalaman SEM 1 FLI opsi 2025. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nama saya Abdullah bin Jali. Saya merupakan pelajar di FLI Jaim Mac 2025. Okey, pagi ini saya nak kongsikan sikit saja pengalaman saya sebagai pelajar di FLI SEM 1 UPSI. Okey. Saya ni macam saya cakap tadi, nama saya Abdullah bin Jali. Saya dulu belajar kat USIM Degree Fiqh dan Fatwa. Graduate ada belajar tahun 2022. Lepas tu tahun 2023 sampai 2025 saya menjadi seorang guru kafar. Pada asalnya saya berkhidmat mengajar dekat Ipoh. Sekarang ni saya pindah ke Kuala Kangsar. Pindah ikut keluarga lah. Kemudian pada asalnya saya tak nak ambil di PLI, tapi atas pujukan, nasihat, bimbingan dan harapan mak ayah saya supaya saya menjadi seorang guru KPM grade DG41, sekarang kita panggil DG9, saya pun ambil lah di PLI ni. Maka pada Mac 2025 saya dah mulakan kelas pertama saya lah, kelas di PLI ni. Okey, kalau kita cakap pasal kelas di PLI ni, dia ada dua mod. Satu online atas talian ataupun satu lagi face to face bersemuka dekat Meru Ipoh lah. Okey, kalau online tu bagi saya kurang memuaskan sedikit lah, sebab yelah kejap kita faham, kejap kita tak faham. Lagi satu dia tak ada human interaction ataupun tak ada sentuhan sesama manusia. Itu bagi saya lah. Tapi yang bagusnya kelas online ni dia jimat minyak. Tak payah kita susah-susah datang daripada Taiping ke, Manjung ke, mana lagi, Kampung Gajah ke, datang ke Ipoh. Tak apalah, jimat minyak lah. Itu kelas online. Yang keduanya adalah kelas face to face. Saya lagi suka kelas face to face ataupun bersemuka. Sebab apa? Ada human interaction, seronok boleh jumpa orang kan, boleh salam-salam, gelak-gelak kan, nampak lagi real. Lepas tu apa lagi? Kalau kita nak bincang grouping assignment ke, nak buat pembentangan depan lecturer ke, senang. Semua lagi mudah lah kan, lagi selesa, seronok. Lepas tu saya ni kalau macam kelas Sabtu dengan Ahad tu kan, kelas di PLI ni dia Sabtu Ahad, pagi sampai petang. Kalau face to face lepas subuh dalam pukul 6.45 macam tu saya akan keluar rumah kan. Lepas tu breakfast dekat mana-mana, sama ada dekat depan Wisma UMNO Sungai Siput ke, depan rumah cemur ke, saya makan lah roti canai ke, nasi lemak ke, sekali dengan teh tarik. Lepas tu kalau nak dah habis kelas tu, saya solat lah kat mana-mana masjid, Al-Ansar, Halaman Meru Indah dekat belah Ipoh tu, ataupun masjid dekat Cemur, Masjid Jami Cemur, ataupun lagi satu ni dekat Masjid Ghofraniah Sungai Siput atas bukit tinggi. Lepas tu kalau makan pun ikut suka hati saya lah. Saya makan kat KFC Meru Raya ke, makan depan kedai nasi campur depan Al-Umah Cemur ke, ataupun saya makan dekat mana lagi satu, makan kedai nasi daging belakang Petronas Bandar Meru Raya. So itulah sedikit saya punya pengalaman semester 1 belajar di PLI UPSI ni. UPSI di dekat Tanjung Maling kan, tapi kita belajar ni kalau face to face buat kat Meru Ipoh. Kalau online kat rumah masing-masing lah, duduk dalam rumah ke, duduk dalam kereta ke, buka komputer. So sebagai kesimpulannya, itulah pengalaman saya yang saya sebutkan tadi. Saya minta semua orang agar doakan saya dan kawan-kawan di PLI saya dimudahkan urusan, agar kami semua ni boleh menjadi seorang guru KPM grade DG9. Okey, sekian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tetap berdiri menantikan terang itu kembali hingga rasa